tak tahu kuih apa yang dia jual. Hari ni kita dekat Bazar Bukit Beruntung. Kita nak beli apa dengan RM30. So jom kita masuk pusing-pusing dulu bazar. Apa guys, apa? Ni kuih apa? Alamak. Tak tahu? Tak tahu dah apa dah. Saya mak saya mana pergi dah. Oh, Satu je. satu je. Nak murtabak daging satu? Nak satu? Satu kak. Nak flavor apa kak? Flavor apa ni? Dia ada hot spicy, paprika pedas. Cheese dengan supreme tak pedas. Honeydew tak ada? Habis, air gula habis. Ini ada. Oh. Habis tak abang dia ambil? Ada air kak, ada kak. Susu pisang. Susu pisang ada kak. Kira? Nak kajian satu? Masih kecil. Jadi kita berbaki lagi RM6. So dekat Bazar Bukit Beruntung saya dah belanjakan RM24. Ada air katira harga dia RM5. Murtabak daging RM5. Murtabak ni isi dia macam tebal. Nanti kita tengok macam mana. Kuih ni harga RM3. Nama apa pun tak tahu sebab tanya abang tu pun dia pun tak tahu kuih apa yang dia jual. Kita beli cendawan RM6. Air susu pisang RM5. Jadi itu sahaja rancangan kita hari ni. Akan datang dah tak ada rancangan dah sebab low budget. Okey, lepas ni kita akan terjah masjid untuk dapatkan menu more. So itu saja untuk hari ni. Bye. Assalamualaikum.